Hi guys, welcome back to my channel. This is Arlinda. Okay guys, so kali ni kisah yang agak misteri. Okay, aku nak sharekan dengan korang salah satu cerita yang menggegarkan atau menggemparkan satu Malaysia pada tahun 2006. Okay guys, so sebelum aku nak share, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Okay guys, so kisah kali ini berkenaan dengan kisah seorang perempuan cantik berasal daripada Mongolia, iaitu Altan Tuya. Dia merupakan seorang model yang cantik, telah dibunuh secara kejam. Nama sebenar beliau adalah Sharibugin Altan Tuya. Dibunuh secara kejam menggunakan senjata api dan tembakan di kepala sebanyak 2 kali dan jasadnya diletupkan. Ia lahir pada 6 Mei 1978. Ayahnya merupakan seorang profesor teknologi. Altan Tuya ini dibesarkan di Rusia bersama dengan saudaranya. Dia fasih berbahasa Inggeris, Rusia, China, Mongolia. Pada tahun 1990, dia telah berpindah semula ke Mongolia. Altan Tuya telah berkahwin dengan seorang lelaki bernama Madai dan mereka dikurniakan seorang anak. Masa tu Altan Tuya berumur 18 tahun dan mereka pun cerai. Jadi anak Altan Tuya ni dijaga oleh parents dia. Dan Altan Tuya pun pergi ke Perancis untuk belajar modeling. Selepas daripada Perancis, dia decide untuk balik ke Mongolia dan masa tu dia kahwin untuk kali kedua dan untuk perkahwinan kedua pun dia cerai. Selepas tu Altan Tuya ni bekerja sebagai penterjemah, which is dia banyak dari satu tempat ke satu tempat, which is kejadian ni ada dekat Malaysia, Singapura, China. Altan Tuya pernah melawat Malaysia pada tahun 1995. 2006, Altan Tuya pindah ke Hong Kong. Dia decide untuk buat bisnes dekat Hong Kong. Altan Tuya ni ada kenal orang politik ataupun orang ternama daripada Malaysia. Okay, macam mana mereka boleh kenal, which is mereka kenal dekat satu event pameran berlian dekat Hong Kong. Nak ceritakan cerita orang ternama ni, ada satu orang kanan dia, which is kita panggil lah gelaran dia si A ni. So si A ni pun berkenalanlah dengan Altan Tuya. Diorang ni pun menjalin hubungan terlarang. Kenapa hubungan terlarang? Sebab si A ni dah kahwin dan dah ada anak. So dipahamkan Altan Tuya selalu menemani si A ni bila dia kerja outstation dekat luar negara. Pada tahun 2002, si A ni bagi tahu yang Altan Tuya ni sebagai penterjemah untuk negotiate 2 kapal selam di Perancis. Pada tahun 2005 mereka telah break up. Tapi masa tu bila Altan Tuya minta duit dengan si A ni pun bagi je duit. Tidak lama kemudian, si A ni pun telah menjauh daripada Altan Tuya. Dan Altan Tuya pun tak puas hati lah. Jadi Altan Tuya ni pun decide untuk terbang ke Malaysia daripada Mongolia bersama dengan kawan dan juga cousin dia. So Altan Tuya telah sampai dekat Malaysia pada 8 Oktober 2006. Dia ada mengupas seorang private driver dan dia jadikan private driver tu sebagai detektif. Dia menyuruh driver tersebut ataupun detektif tersebut untuk mencari alamat si A. Altan Tuya telah mengancam si A ni yang bahawa dia akan melakukan benda jahat ke anak perempuannya kalau dia tak menurut perintah apa yang si Altan Tuya ni nak. Pada masa yang sama, si A ni pun dia pun cari detektif jugalah. Nama dia Balas Subramaniam sebagai dia punya detektif. Okay, selepas tu Altan Tuya pun telah dapat alamat si A dan dia pun datang dekat rumah si A ni dengan buat kecoh dekat depan rumah dia. Lepas tu dia suruh lelaki tu keluar. Lepas tu dia jerit-jerit bagi tahu mana duit yang dia telah janjikan. Dan mereka pun telah call polis untuk bawa Altan Tuya ni ke balai polis. Dan dekat balai polis ni, polis pun buat soal siasat dengan Altan Tuya ni. Kenapa dia buat kecoh dekat rumah si A ni. Dia pun cerita yang rumah tu adalah rumah kekasihnya. Dan dia bagi tahu lelaki tu, bila dia call, lelaki tu tak jawab pun panggilannya. Lepas tu dia bagi tahu lelaki tu janji nak bagi duit dengan dia. Tidak berapa lama kemudian, okay, so dia pun kembali tenang. Altan Tuya ni pun kembali tenang dan dia berfikir dia tak nak buat kecoh lagi, tapi dia nak si A ni bagi dia duit $500 dan 3 tiket pesawat balik ke Mongolia. Which is ni syarat dia minta kepada lelaki tu lah, which is jadi masa tu detektif dia ni, si Balas Subramaniam ni pun memang ada dekat balai polis tersebut. So dia pun bagi tahu Altan Tuya nanti dia akan inform dekat si A ni dan dia akan bagi kabar jika ada sebarang update dekat dia punya private driver. Jadi masa tu Altan Tuya pun balik ke rumah dengan positive thinking. Selepas 2 hari memang tak ada kabar langsung.
Jadi pada 19 Oktober 2006 pada pukul 7.20 malam, Altan Tuya pun lalu dekat depan rumah lelaki ni dengan menaiki teksi bersama dengan cousin dan juga kawan dia. 30 minit kemudian, Altan Tuya ni datang bersendirian dekat depan rumah si A ni buat kecoh lagi. Bala pun ajak borak Altan Tuya ni sambil tunggu orang suruhan si A ni datang ke rumah dia. Bila orang suruhan si A ni sampai dekat rumah dia, okey, dia pun berbincang dengan si Altan Tuya ni, entah apa yang dibincangkan sampai Altan Tuya ni bersetuju dan nak masuk dekat kereta mereka. Keesokan harinya, kawan dan cousin Altan Tuya ni pergi ke balai polis untuk membuat laporan tentang kehilangan Altan Tuya sebabkan dia tak balik sejak semalam. Lepas tu, mereka berdua ni datang dekat rumah si A ni dan mereka jerit yang mereka nak Altan Tuya dibebaskan. Polis pun mulakan penyiasatan mereka dan mendapati orang-orang suruhan si A ni ada menyimpan barang-barang Altan Tuya dan juga ada bekas darah. Setelah disiasat, Altan Tuya telah pun dibunuh, ditembak dan diletupkan. Jasadnya telah ditemukan pada 7 November 2006, which is lebih kurang 2 minggu selepas kehilangan Altan Tuya. Kepalanya telah ditembak 2 kali. Ayah dan ibu beserta anak Altan Tuya pun telah datang ke Malaysia untuk menuntut keadilan. Daging daripada potongan-potongan mayat si Altan Tuya ni telah diambil untuk buat tes DNA. Lelaki tu, which is si A ni, telah direman beserta dengan orang suruhannya untuk membantu proses penyiasatan. Terdapat beberapa fakta, okey, di mana orang suruhan si A ni bagi tahu yang Altan Tuya ni disyaki seorang mata-mata daripada luar negara. Ada fakta mengatakan masa mereka beli 2 biji kapal selam dekat Perancis tu, berlaku corruption dekat situ sebanyak 114 juta euro. Bahan letupan yang digunakan untuk letupkan jasad Altan Tuya ni merupakan bahan grade tentera, di mana hanya orang dalam sahaja yang boleh dapat. Okay. Orang suruhan si A ni pun telah disabitkan kesalahan dan telah ditangkap. Mereka sempat lari ke Australia. Si A ni telah dibebaskan sebab tak ada bukti yang dia ni bersalah. Okay guys, itu dia kisah berkenaan dengan si Altan Tuya ni yang dibunuh secara kejam. Okay guys, itu dia kisah pembunuhan kejam mengenai Altan Tuya, seorang model yang cantik berasal daripada Mongolia. Okay guys, so yes, kisah ini kita mungkin dapat pengajaran untuk berhati-hati bila nak ikut orang, berhati-hati bila nak kenal orang. Okay guys, so itu dia kisah berkenaan dengan Altan Tuya. Jangan lupa komen dekat bawah kalau ada idea korang. Jangan lupa like, comment, share, subscribe my YouTube channel Nini Salinda. Okay guys, sampai jumpa lagi. Bye bye.